Saya asal usul Negeri Sembilan dan saya daripada sekolah kebangsaan. Banyak kawan budak-budak Melayu. Dekat Batu Pahat, Peserai, biasa dia jual lemang. Tapi tak tahulah lemang yang makan kat sana dengan lemang kat sini ni sama ke macam mana lah. Cubalah ni tengok macam mana. Hai guys, salam sejahtera. Sekarang kita berada dekat Lemang Tok Kee di Bentong. Biasanya lemang, kebiasaannya kita makan hari raya je. Tapi sini sepanjang tahun ada lemang. So saya bawa parents saya untuk menikmati lemang sebab ni mereka punya ada favourite food diorang lah. Bila datang ke sini, kat luar je dah nampak kereta berderet parking. Sudah dapat lah yang idea yang memang tempat ni famous lah. Bila masuk aja penuh tempat ni. Orang tengah duduk macam lalat Pada pengetahuan saya, lemang asal usulnya adalah daripada Negeri Sembilan. Daripada Negeri Sembilan, kebanyakan adat Minangkabau daripada Sumatera. Saya bersyukurlah hari ini dapat makan. Biasanya hari raya dia boleh makan. Nanti anak saya bawa kami ke Bentong untuk jamu selera lemang. Kita biasa beli masa hari raya dekat di Batu Pahat, Peserai, biasa dia jual lemang. Tapi tak tahulah lemang yang kita makan kat sana dengan lemang kat sini ni sama ke macam mana lah. Cubalah ni tengok macam mana. Pertama kali makan lemang. Oh, masa saya di sekolah rendah lagi. Saya asal usul Negeri Sembilan dan saya daripada sekolah kebangsaan. Banyak kawan budak-budak Melayu. Masa membesar saya tak tahu betul-betul appreciate makanan tradisional. Tapi lepas macam zaman kerja, saya baru belajar lah untuk menikmati dan menghargai makanan-makanan tradisional. Bukan saja makanan Melayu tapi makanan India, makanan Nanti pernah tengok tak cara dia orang buat? Tengok tak pernah. Tahulah biasanya dalam buluh kan. Buluh yang tebal tu Masukkan pulut dan santan lah untuk dan bakar. Adik kita pun pernah tapau beli dari Tampit. Because uncle punya abang sulung duduk di Tampit. Sangat So terkenal di masa balik Negeri Sembilan. di tepi jalan dia orang pernah jual. So kita pun ada beli dari sana. Tapi rasanya tak samalah dengan Lemang Tok Kee ni. Dia lain. Yang ni sangat sedap. Saya diberitahu oleh Brother Henry bahawa part yang ujung dia yang lemak ni adalah part yang lagi sedap lah. Pada pandangan saya lah, lemang ni tahun 60-an. Pada asalnya terkenal hanya di Negeri Sembilan. Perayaan pun di negeri-negeri lain di Semenanjung tak ada lemang. Tetapi kerana diperkenalkan di Negeri Sembilan dan kemudian dia merebak lah ke Selangor dan sebagainya. When's the first time you try the French, first exposure? Saya rasa sudah dewasa baru. Saya yang perkenalkan. Ya. Overall, based on all the lemang you tried, like throughout the years and all that, how you rate this one to your taste? Very nice. How's the daging? Senang tu. Ayam bakar pun sangat lezat. Ini pertama kali saya makan lemang dengan ayam bakar di Bentong. Lemang ni actually dibuat daripada beras pulut. Beras pulut kalau tak silap lah. Because dulu saya ada pergi urut tau. Urut saya punya kaki. Pasal kaki tu macam urat dia some problem lah. Then orang Cina yang urut tu, apa yang dia nak nasihati ialah jangan makan pulut, dia kata. So saya pun tak tahu apa kena-mengena. Mungkin angin ke apa, saya tak pastilah. Dia kata kalau ada this kind of problem all tak boleh makan pulut. Pulut tu I think is mainly carbohydrate. Kalau kita nak makan macam hari-hari ke apa pun tak sihat lah. Mungkin dia punya content is lain daripada makan nasi because this lemang ni ada tambah santan kan. So dia lebih rich lah. Dia punya lemak tu lebih. So tak berapa sihat lah untuk makan selalu. Kalau nak makan pun lebih baik kita buat some exercise supaya lemak tu dibakar lah. Jadi kalori lah. Dan lemang ni makan dengan rendang. And then dengan rendang daging sangat sedap yang kita makan tadi. But if you eat daging pun selalu mungkin tengoklah apa masalah kesihatan yang kita ada. And then kita mesti control lah makanan kita dengan masalah yang kesihatan yang kita hadapi. Macam kita ni bukan selalu makan lemak. Makan macam ni kita datang ke Raub untuk jalan-jalan. Dan anak beritahu yang Lemang Tok Kee ni sangat sedap. Kita mesti cuba. So of course lah kita tak akan lepaskan peluang tu lah untuk cuba. And memang sangat sedap. And kalau nak makan to treat yourself and all that, it's good lah, bagus lah. Yeah.
Dulu kan cikgu pendidikan jasmani kan. So ada apa-apa macam nasihat dari segi makanan dan kesihatan? Pada pandangan saya, lemang ni adalah satu makanan yang agak berat lah. Dia mengandungi banyak karbohidrat. Dia mengambil masa yang lama untuk dihadam. Oleh itu, tak boleh makan banyak sangat. Memang selera mahu makan tapi mesti hadkan supaya jangan rasa perut kita akan rasa kurang selesa. Dulu, saya sebenarnya seorang guru pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. Pada masa itu, kita muda, sangat aktif dengan sukan dan sebagainya. Boleh makan bila-bila, boleh makan banyak lah. Tetapi sekarang umur dah sampai 70. Sekarang kita mesti jagalah kesihatan supaya tak kena, terutama penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya lah. Kena kontrol makanan, terutama makanan-makanan yang berat macam lemang ini. Memang makan ni makan yang sangat sedap dan lazat, tetapi mesti berjaga-jaga. Biasanya yang sedap tu orang mau tambah dan tambah. Nasihat tu Dr. Mahathir, makan jangan sampai kenyang, makan untuk hidup. Jangan lupa guys, jump for plan.